Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali kita dalam podcast sembang kita yang diluaskan oleh Studio Ruang Kecil dan dikuasakan oleh Akademi Progresif. Podcast sembang kita membicarakan tentang kehidupan dan kita juga membicarakan tentang negara kita yang tercinta, negara Malaysia. Dan hari ini istimewa kita bawakan ke studio Ruang Kecil kita pada hari ini untuk podcast sembang kita ialah seorang tetamu yang sangat istimewa. Saya kenal dia beberapa tahun kebelakangan ni. Saya perkenalkan bersama dengan saya pada hari ini iaitu yang berbahagia Datuk Nur Azizi Haji Anwar. Selamat datang Datuk. Saya kena panggil Datuk lah hari ni kan. Lain sikit lah dia punya vibe dia tu kan. Apa perasaan ada dekat studio podcast hari ni? Gembira lah. Gembira. Ini podcast yang mungkin kali keberapa lah yang saya telah pernah hadiri. Pernah hadiri podcast di RTM Sukan. Di Sukan di Terengganu, Maju Sukan Negeri Terengganu. Live bersama Tua Gati di Terengganu. Maknanya Datuk lagi pengalaman pada saya. Ini podcast pertama saya. Sama lah pengalaman tu sama. Seperti yang kita tahu, Datuk antara orang yang aktif melibatkan diri dalam bidang sukan, khususnya sukan berbasikal. Yang saya maklum lah, sebelum kita cerita lanjut tentang sukan berbasikal apa semua tu, kita nak tanya Datuk lah tentang kehidupan Datuk. Bermula daripada Datuk yang lahir dahulu, keluarganya macam mana, pendidikan awal, masa sekolah rendah, semua tu. Boleh tak Cik Datuk ceritakan sikit? Terima kasih Encik Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua pendengar ataupun penonton. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Nur Azizi bin Haji Anwar. Saya lahir di Kampung Pengkelarama Pantai. Kalau kita nak tahu Kampung Pengkelarama Pantai ni tempat yang, kalau kat Melaka ni tempat kita naik bot tu lah. Kawasan hampir dengan Kampung Moten lah. Dia bertentangan, kampung yang bertentangan dengan Kampung Moten. So dia memang kampung bandar. Kampung berada di bandar, di tengah-tengah bandar. Kami ni macam yang lahir di Kampung Baru, Kuala Lumpur lah. Tapi versi Melaka kan? Versi Melaka. So daripada kecil kami ni sebenarnya yang dilahirkan di Kampung Pengkelarama Pantai ni dengan Kampung Moten ni, kami terdedah kepada pelbagai, saya ingat gejala sosial, pelbagai isu-isu yang berada di bandar. Berada di bandar lebih awal. Pasal jarak kami ke pasaraya ataupun mall daripada kami kecil dah memang ada dah. Kalau kita berada di kampung, nama dia kampung, dia mungkin kita susah nak jumpa mall yang besar-besar. Tapi kalau the store tu depan mata kita saja. Kita boleh jalan kaki pergi ke the store. Kita boleh jalan kaki pergi ke Fajar. Itu pengenalan kampung saya lah. Kampung saya Kampung Pengkelarama Pantai. Saya dilahirkan pada 28 September 1974. Tahun ni menghampiri 52 tahun. Muda lagi. Terima kasih. Mempunyai 6 orang adik-beradik. Saya yang bungsu, yang ke-6. Abang saya dengan saya gap dia, kalau yang tua ada 10 tahun. Kami dilahirkan oleh ibu bapa kami, dua-dua penjawat awam, berpencen dan telah meninggal dunia beberapa tahun yang lepas, mak saya. Bapa saya meninggal lebih awal sikit lah. 7-8 tahun lebih awal daripada mak saya. Daripada 6 adik-beradik ni, memang kami ditekankan daripada kecil, terutama oleh bapa saya, berkenaan dengan pendidikan. Mungkin mereka datang, bapa saya ni datang daripada keluarga guru besar, tapi dia tak jadi guru. Tapi mungkin datang daripada dimensi pendidikan ni, kami ditekankan mementingkan sangat pendidikan. Pendidikan maksudnya kalau zaman dulu nak mengubah keluarga, adalah melalui pendidikan. Kena mengubah kehidupan adalah melalui, kita kena belajar pandai-pandai. Betul. Istilah dia dulu. Belajar pandai-pandai, kalau boleh pergi ke luar negara untuk membina keluarga kita, mengubah nasib dan hidup kita, keluarga kita. Itu yang ditekankan oleh arwah bapa saya lah. So apa yang terjadi, kami sekeluarga daripada 6 beradik ni, 2 adik-beradik saya pergilah. Seorang pergi Amerika, seorang pergi Australia. So saya ni taklah. Saya ni pasal mungkin anak bungsu, banyak main-main. Pergilah UiTM lah. UiTM. Sebelum tu saya berada di sekolah San Francis. Adik-beradik saya semua memang di sekolah SK San Francis dan SMK San Francis. Diorang panggil SFI lah, San Francis Institution. Dan saya memang daripada kecil, daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, pencampuran kami ni, kami adik-beradik ni, terutama adik-beradik lelaki ni, memang bercampur dengan bangsa-bangsa lain lah. So saya sangat familiarise lah dengan bangsa Cina, India, Serani. Dia sebab demografi dia tu kat situ. Demografi sekolah kami orang Melayu di sekolah San Francis adalah minoriti. Tapi itu tak menjadikan kejengkelan ataupun rasa pelik pada kami lah. Sampai ke sekolah menengah. Dan akhirnya selepas SPM, saya menyambung belajar di UiTM Arau, mengambil diploma perakaunan. Datuk dulu UiTM Arau UiTM Arau. Dulu zaman saya ITM. Selepas saya grad aja diploma saya, tukar nama UiTM. Ini jadi dinaik taraf menjadi universiti. Pas saya pun UiTM Arau tu. Alhamdulillah. So
demografi dia cukup cantik di UiTM Marau. Dan bila saya buat degree, saya buat degree juga, degree perakaunan di UiTM Shah Alam. Okey, tu sebersikitlah berkenaan dengan saya. Sekarang ni saya lebih apa yang saya mungkin dapat sedikit sifat-sifat daripada arwah bapa saya, memang saya tekankan kepada anak-anak saya pula. Untuk pengetahuan pendengar ataupun penonton, saya mempunyai 5 orang anak dan saya ada 2 kategori anak yang batch dia berbeza. Okey. Kan? 3 dah besar, dewasa. Ada 2 berada di sekolah menengah lagi. Okey. Dan 3 ni 2 dah bekerja. 1 di universiti. Okey. Dan 2 berada di sekolah menengah MCKK. So anak saya memang 5 pergi sekolah berasrama penuh. SBP. 1 daripada Sultan Muhammad pergi Kisas, Kuala Islam Kelang atau Sultan Alam Shah. Nombor 2 pergi MCKK. Nombor 3 Sekolah Tun Fatimah Johor Bahru, STF. Nombor 4 MCKK dan nombor 5 MCKK. So saya ada 3 wakil MCKK. Memang geng-geng kolek lah. Memang geng-geng kolek anak-anak saya. Tapi untuk pengetahuan semua, saya tidaklah memaksa anak saya. Saya cuma menggalakkan anak-anak saya supaya mereka boleh lebih berjaya pada apa yang saya lalui sebelum. Baik, terima kasih Datuk. Pengenalan tu walaupun dia ringkas tapi padat, mana kita nampak lah daripada lahirnya di kampung di tengah-tengah bandar dan kemudian dengan mak dan ayah mementingkan ilmu apa semua dan benda tu dibawa kepada anak-anak kan. Kita akan sambung untuk bahagian yang kedua ni. Kita nak cerita tentang apa yang Datuk buat, kerjaya Datuk secara keseluruhan lah sekarang ni. So kita akan stop dulu untuk bahagian pertama, kita akan kembali untuk bahagian yang kedua. Baik. Terima kasih. Kembali kita untuk segmen yang kedua dalam podcast sembang kita yang diluaskan oleh Studio Ruang Kecil dan dikuasakan oleh Akademi Progresif. Bahagian kedua ni kita nak fokus tentang apa yang Datuk buat sekarang lah. Dan antara yang saya maklum, saya pun jumpa Datuk sebelum ni, antara tujuan dia nak dapatkan sumbangan dan sebagainya daripada Hellas. Boleh tak Datuk ceritakan sikit tentang Hellas ni macam mana? Sebab saya difahamkan Datuk ialah chairman kepada Hellas. Nama penuh pun saya dah tak ingat dah. Tapi kalau Datuk dapat sharekan ataupun ceritakan tentang Hellas ni sebenarnya macam mana? Apa Hellas ni buat ni sebenarnya? Terima kasih Encik Hafiz. Saya perkenalkan dululah syarikat saya. Saya menjadi pengurusi kepada kumpulan syarikat Hellas yang berpangkalan di Melaka. Sekarang ofis kami berada di Taman Legenda, Peringgit. Kami mempunyai beberapa anak syarikat di dalam kumpulan Hellas. So jawatan saya adalah sebagai pengurusi Hellas yang observe ataupun memerhatikan perjalanan syarikat. Beberapa anak syarikat kami ada punyai beberapa anak syarikat. Contohnya kita ada syarikat yang berkaitan dengan perniagaan construction jalan raya, iaitu Hellas Budi. Kita mempunyai perniagaan yang berkaitan dengan jualan, dipanggil HBSM. Kita ada satu syarikat yang berkaitan dengan jualan kedai basikal. Okey. Dipanggil Hellas Sport ataupun dulu dipanggil Hellas Bike Shop, dan beberapa syarikat lain lah. Yang kita ada syarikat event juga kita yang berkaitan dengan, majoritinya berkaitan dengan sukan. Lah. Untuk makluman, kami juga bukan sahaja menjalankan perniagaan, kami juga mempunyai tim berbasikal. Okey. Tim berbasikal kami ada 2 sebenarnya, yang mungkin banyak rakyat Malaysia tak tahu, kecuali di dalam industri berbasikal lah. Kalau industri berbasikal ni, Hellas ni memang dikenali lah. Pasal kita berada di merata di seluruh pelosok negeri di Malaysia ini. Dan rider-rider kami bukan saja rider Melaka. Dia bukan rider Melaka. Dia rider Malaysia. Saya mengambil contoh, kita ada satu Hellas Cycling Team di bawah kami punya kelab, dipanggil Hellas Cycling Club. Rider-rider yang mewakili Malaysia di dalam kategori mountain bike, yang mewakili Malaysia ke peringkat sukan C, sukan Asia, itu adalah rider Hellas. Cuma bila rider-rider ini mewakili negara, mengikut peraturan UCI ataupun Persekutuan Berbasikal International tidak boleh menggunakan nama syarikat atau nama tim. Dia kena menggunakan nama negara. That's why kita takkan perasan yang rider-rider yang mewakili Malaysia ni lah rider Hellas. Sebenarnya majoritinya adalah rider Hellas yang mewakili kategori mountain bike, downhill, dan kita baru bergerak ke kategori BMX selepas ini. Dan untuk makluman semua, ada satu lagi tim yang kita mengambil alih dan berkolaborasi, yang dulu dikenali sebagai Sapura Cycling Team. Selepas pandemik, Sapura melepaskan pegangan di dalam Sapura Cycling Team
Dan kami di approach oleh owner Sapura Cycling Team, Cik Sayuti, untuk bekerjasama. Sekarang kami bekerjasama dengan Sapura Cycling Team, dan Sapura Cycling Team ini dikenali sebagai Malaysia Pro Cycling ataupun nama pendek dia MPC, yang mewakili satu kelab bertanding di dalam kategori road bike ataupun kategori jalan raya. Untuk satu tim ada 6 orang yang akan bertanding lah di China, di dunia, dan kalau di Malaysia ni ada 2 yang paling besar untuk kategori jalan raya, iaitu Tour di Langkawi LTDL dan Tour Gate di Terengganu yang ada 8 ataupun 9 stage ikut daerah di Terengganu. So selama 3-4 tahun ini kami menggerakkanlah bekerjasama dengan MPC untuk berjalan memajukan sukan berbasikal di Malaysia ini. Saya nampak maknanya Datuk ada pengalaman yang luas dalam bidang sukan berbasikal ni. Mungkin Datuk boleh kongsikan satu benda ataupun satu momen lah bila menguruskan, melibatkan diri dalam industri sukan berbasikal ni. Tak kisah dia boleh jadi momen yang paling best, mungkin yang sedih, mungkin yang mendebarkan ke. Kalau Datuk boleh kongsi satu. Pengalaman saya, ada satulah karakter yang kita sukar sekali nak tanamkan di dalam anak-anak Malaysia ini, walaupun majoritinya adalah rider berbangsa Melayu, iaitu adalah disiplin. Saya mengambil contoh, Datuk Azizul dapat pingat hari ini dengan yang di-Pertuan Agong. Kalau kita tengok disiplin Datuk Azizul, dia sendiri tidak menghalang diri dia daripada pelbagai makanan-makanan yang kita memang suka makan sebagai orang Melayu, sebagai orang Malaysia. Untuk menjadi seorang rider yang bertaraf dunia, itu adalah perkara yang paling sukar yang kita nak terapkan di dalam jiwa rider-rider negara kita. Kita mengalami kekangan juga di dalam tim kita sendiri, di MPC, di Hela Cycling Team, dan mungkin yang kita dengar daripada rider-rider lain di dalam negeri-negeri lain atau kelab-kelab lain di Malaysia. Menekankan disiplin pemakanan, tidur, penggunaan handphone adalah satu perkara yang paling sukar yang nak ditanam di dalam rider-rider. Itu adalah kekangan yang paling besar, halangan yang paling besar untuk menjadi seorang rider yang berjaya di peringkat dunia. Maknanya itu cabaran yang paling besar lah dalam industri sukan berbasikal di negara Malaysia kita sebenarnya. Betul. Sebenarnya sebab dalam apa-apa sukan pun disiplin tu dia punya kunci yang paling utama sekali kan. Kalau Datuk diberikan pilihan satu perkataan menggambarkan diri Datuk sendiri, apa perkataan yang Datuk bagi? Satu perkataan. Saya lebih suka kepada perkataan diplomasi. Diplomasi. Ya. Kenapa? Sikit je. Kenapa diplomasi? Dengan adanya skill diplomasi, banyak perkara yang selalu kebanyakan syarikat ataupun individu ataupun NGO ataupun sekolah sendiri gagal melaksanakan, tapi dengan skill diplomasi kita bekerjasama, saya percaya insyaAllah dengan skill diplomasi itu akan ada banyak perkara yang boleh dilaksanakan walaupun ia agak mustahil. Okey, baik. Kita dah sampai penghujung untuk segmen yang kedua. Kita akan ada segmen yang ketiga. Kita jumpa lagi selepas ini. Segmen yang ketiga. Baik, kembali kita dalam segmen yang ketiga. Datuk Azizi masih lagi sekal setia duduk dekat sini. Kalau nak tahu sebenarnya Datuk Azizi dia dah datang awal daripada giliran dia. Jadi lama dia dah tunggu tadi. Sebab tu kita buat speed laju sikit kan. Takut nanti dia marah kat kita nanti. Tak adalah. Okey, baik. Untuk segmen yang ketiga ni, yang pertama yang saya nak tanya dengan Datuk ialah tentang harapan khususnya dari sudut negara kita Malaysia ni. Apa yang Datuk harapkan untuk pandang ke depan ini? Sebagai rakyat Malaysia, sebagai seorang bapa, sebagai seorang anak, masih lagi anak pada mertua saya, sebagai pemimpin, saya istilahkan saya pemimpin kecil lah. Pemimpin kecil di peringkat negeri, di peringkat kawasan, di peringkat sekolah. Untuk Penawan Cik Api, saya ada 3 sekolah yang saya menjadi YDP. 3 sekolah? Menjadi YDP PIBG 3 sekolah. 1 sekolah lelaki, satu sekolah perempuan saja. 2 sekolah ni adalah sekolah rendah, dan 1 sekolah menengah yang menjadi sekolah campuran macam mana saya dilahirkan dulu. Sekolah Methodist ACS. So sebiji lah macam sekolah Mubalik yang saya dulu pernah sekolah SFI. So harapan sebagai YDP juga yang saya tengok hari-hari bila saya berada di sekolah, walaupun bukan sebagai pendidik, tapi bersama-sama dengan guru ataupun pengetua ataupun guru besar untuk melihat apakah yang kita boleh lakukan
dan apa yang kita harapkan daripada kepimpinan negara kita. Saya lebih pandang kepada kepimpinan yang negara ni perlukan negara yang stabil, negara yang pemimpinnya adalah stabil, kolasi partinya adalah stabil. Kerana bagi saya jika kolasi atau kepimpinan negara tidak stabil, kita boleh merujuk kepada beberapa kes sebelum ini yang polisi-polisi negara apabila kerajaan tidak stabil, ia akan sentiasa berubah. Untuk pengetahuan, saya sendiri berada di sekolah lama sekali. Contoh ada satu sekolah yang saya dah jadi AJK PIBG sampai ke YDP 10 penggal. Maksud dia hampir 20 tahun. So daripada 20 tahun yang saya duduk di sekolah rendah ini, kita boleh lihat pelbagai pertukaran menteri, pertukaran kerajaan yang akhirnya akan mengubah polisi-polisi di Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan dia sebenarnya bagi kesan kepada sistem pendidikan lah. Dia sangat memberi kesan kepada anak-anak kita di peringkat sekolah rendah terutamanya pada waktu ni. Saya mengambil contoh, kita istilahkan di sekolah, anak-anak ini menjadi tikus makmal. Ini juga digunakan oleh penjawat awam atau guru-guru yang agak sedih apabila anak-anak ini dijadikan tikus makmal di atas polisi-polisi yang baru. Saya percaya kita boleh upgrade polisi, tapi menghapuskan polisi secara tiba-tiba adalah satu perkara yang sukar dilaksanakan dan perlu dibuat kajian secara menyeluruh. Jika tidak secara menyeluruh, ia adalah amat berbahaya kepada bangsa kita terutamanya. Dia berbeza pasal kita, kalau kita tengok di sekolah-sekolah Melayu, anak-anak Melayu ini sangat-sangat memerlukan perhatian, sangat-sangat memerlukan peperiksaan untuk mengukur kekuatan kemejadian mereka di dalam bidang akademik ataupun di bidang-bidang yang lain. Dan saya percaya polisi-polisi di peringkat lain juga adalah perkara yang sangat penting untuk dilaksanakan, terutama di dalam banyak bidang. Kalau saya ni daripada bidang perakaunan, kita melihat polisi-polisi yang berkaitan dengan keuangan negara, sepatutnya kita kena merealisasikan kita punya subsidi untuk menjimatkan keuangan negara dan boleh digunakan pada pembangunan-pembangunan yang lain yang lebih penting. Terutamanya pada pendidikan, kesihatan. Kerana ini adalah satu ataupun sektor yang sangat penting untuk negara kita, untuk negara kita jadi negara yang maju, dan juga kena ada polisi yang lebih tegas ataupun lebih jelas berkenaan dengan teknologi tinggi. Maknanya bila kita sebut tentang masa depan tu sangat pentinglah untuk dari sudut kepimpinan terutamanya, sebab dia akan memberi kesan kepada seluruh negara. Betul. Bila melibatkan polisi-polisi. Ya. Baik-baik. Soalan yang terakhir. Dah sampai soalan yang terakhir dah, Datuk. Untuk soalan yang terakhir ini, satu benda yang penting juga. Saya nak minta, dia bukan soalan lah, kita nak minta mungkin satu pedoman ataupun nasihat khususnya kepada anak muda yang melibatkan diri dalam kepimpinan, terutamanya yang akan menjadi pemimpin masa depan ni lah. Mungkin Datuk ada pesan-pesan ataupun pedoman yang boleh disampaikan kepada kami semua ni, anak-anak muda ni. Kepimpinan ini mesti lahir daripada, bagi saya, faktor yang paling penting adalah keikhlasan. Banyak orang menjadi pemimpin mungkin nak terus menjadi ketua. Tak semua orang layak menjadi pemimpin, dan ada juga orang yang layak menjadi pemimpin, ada yang layak hanya dipimpin. Ada jadi pemimpin, ada yang cuma jadi pengikut. Pada anak-anak muda yang nak menjadi pemimpin, bagi saya bermulalah daripada grassroots. Di peringkat bawahan kita belajar daripada pelbagai sudut. Terutamanya kalau kita bercakap tentang keuangan, kena tahu berkenaan dengan keuangan juga. Betul. Bila kita nak jadi pemimpin, pasal banyak isu-isu penyalahgunaan sebagai penyalahgunaan kuasa atau rasuah berkenaan dengan pemimpin. Bila kita menjadi pemimpin, lepas tu kita kena bina diri kita berkenaan dengan akhlak dan budi kita, kena ada keikhlasan kita. Dan bagi saya, untuk menjadi pemimpin perlukan masa yang agak panjang lah untuk dibina kepimpinannya, dan daripada situ kita boleh dapat lihat lah bagaimana pemimpin-pemimpin muda ini dapat meneruskan sebagai pemimpin yang lebih senior ataupun pemimpin yang akan memacu negara di masa hadapan. Tapi prinsipnya perlu ada. Dan macam saya cakap tadi, skill diplomasinya perlu tinggi untuk kita menjadi pemimpin yang di peringkat yang lebih tinggi ataupun lebih besar. Kalau mungkin di peringkat kita, di syarikat kita sendiri, di peringkat sekolah, negeri, mungkin tak beberapa tinggi dia punya diplomasi, tapi mungkin di peringkat negara, di peringkat antarabangsa, diplomasi ini, skill ini adalah sangat-sangat diperlukan.
Kita tidak boleh saja terus berkeras. Malahan mungkin dengan cara diplomasi kita boleh menyelesaikan banyak masalah dan boleh move forward untuk negara kita. Baik, itu pesan-pesan saya rasa sangat baiklah. Saya teringat ada seorang guru saya pesan, terutamanya dalam bisnes kan, kadang-kadang kita kena jadi air juga. Masuk dalam bekas tu kita kena ikut corak bekas tu. Betul. Kita tak boleh nak buat keras gitu je kan. Alhamdulillah kita sebenarnya dah sampai ke penghujungnya dan banyak sebenarnya ilmu yang dapat saya kait daripada Datuk tadi kan. Sebab bila Datuk menguruskan HELAS dan pengalaman sebagai YDP, PIBG, AJK, PIBG, ada yang dah sampai 10 term tu, saya rasa benda yang inspirasi lah kepada kami semua ni. Baik, sekali lagi terima kasih Datuk sudi hadir ke podcast sembang kita. Kalau kita jemput lagi, kita datang lagi lah. Boleh, tak ada masalah. Sudi jemput saya. InsyaAllah, jangan risau. Kita sudah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi terima kasih kepada Studio Ruang Kecil. Terima kasih diucapkan kepada Akademi Progresif. Moga atas podcast kita, sembang kita pada hari ini memberikan sedikit sebanyak pengetahuan, ilmu dan juga maklumat kepada kita semua. Sehingga berjumpa lagi pada ketentuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.